Warna putih. Warna hijau. Daun pisang. Betul ni. Sebab dia banyak jenis. Goreng. Apa? Goreng. Dia boleh makan kosong ataupun makan saja ataupun kena boleh cecah. Banyak perisa. Traditional. Segitiga. Segitiga. Makan time raya lah habis. Sulam-sulam. Bersulam-sulam ah. Mana lah korang fikir? Kena tak tahu panggil apa, tapi tak nak ke rebus macam tu lah. Boleh makan dengan kerisik tadi tu. Baru sambung. Saya. Dia ada lagu. Ada banyak nama. Orang tua suka sangat. Makan pakai sudu. Boleh, tangan boleh. Wajib ada dekat meja waktu pagi. Lain-lain. Orang muda zaman sekarang mostly tak pandai buat dah. Kulit dia akan kena buang. Kulit dia kena buang. Okey, baik. Boleh terima. Dia wawai duduk dalam plastik. Oh, dalam plastik. 1, 2, 3. Nak. Luar dia kena buang. Luar. Cepatlah cakap. Ketupat je mana? Gunci? Kunci. Okey, ketupat tu. Ketupat dia bersulam. Betul ke tak? Betul lah. Siapa jawab? Memang ketupat je. Ya, goreng ke? Awak punya goreng ke? Dia cakap, awak cakap goreng. Yelah. Oh, buat jadikan lontong goreng. Roti goreng. Ketupat kan boleh jadi lontong. Lontong boleh goreng. Siapa lain sekarang ni? Siapa yang lain? Ketupat eh? Tak, saya Nak simpit. Dia